Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi kita di Amrino. InsyaAllah pagi ni kita bincang kita live lagi. Anwar Ibrahim akan tumbang PRU nanti kerajaan Anwar. Astagfirullahaladzim. InsyaAllah kita nak pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim InsyaAllah. Pada pagi ni macam biasa bertemu lagi dengan Amrino dalam rancangan live bersama Amrino. InsyaAllah rancangan kita pagi ni kita nak bincang bagaimana kita nak pertahankan kerajaan yang ada hari ini, iaitu kerajaan PH InsyaAllah tumbangkan Anwar. Alamak, undi PAS. So hang boleh duit mana ada, tak ada InsyaAllah. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi terima kasih sahabat-sahabat yang sudi singgah, sudi lepak di Amrino. Kita nak bincang pagi ni terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, salam jemaah kepada sahabat-sahabat semua. Korang dah sarapan pagi ke? Kalau orang Kelantan biasa dia orang makan nasi kerabu, nasi belauk, nasi kauk, nasi kukus. Kalau orang Terengganu dia orang makan apa? Dia orang makan nasi daging. Nasi daging. InsyaAllah. Undilah PAS. Alamak. PAS tak boleh korang. Hang boleh duit. Mana ada? Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, so tak apa, kita bincang macam mana kita perlu kenapa kita perlu mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Madani, Pakatan Harapan. Sahabat-sahabat, perlu kenapa kita perlu pertahankan? Sebab apa? Sebab kerajaan hari ini, kerajaan dah betul sahabat, kerajaan dah elok. Kerajaan dah tunjuk kebaikan dia, InsyaAllah sahabat-sahabat. So nak apa lagi korang? Korang nak apa lagi? Ini kepada yang pembenci, kepada yang tak suka dengan PMA ni, kenapa ni korang? Kepada yang tak suka. Betul. Irwan Shah yang duduk segang-segang kerajaan ni, memang dia orang dapat duit korang. Memang dia orang dapat duit. Dibayar bukan suka-suka tau. Serang kerajaan, serang Perdana Menteri, PMA. Dia orang dapat duit. Sahabat-sahabat, ada orang upah dia 1,700 setiap bulan. Sahabat-sahabat, 1,700. Astagfirullahaladzim. Cukup lah insaf kepada yang ambil duit, dapat upah, serang kerajaan, serang PMA. Korang perlu bertaubat korang. Korang perlu bertaubat. Sebab apa? Sebab duit tu duit haram tau. Yang makan duit tu duit haram tau.
Sahabat-sahabat, ni kepada yang ambil duit tu, yang dapat upah menyerang PMX, menyerang kerajaan, korang adalah pengkhianat kepada negara. Sahabat-sahabat, korang adalah pengkhianat kepada negara. So, korang kena bertaubat korang. Boleh ini sepenuh hari Jumaat yang baik ni, saya nasihatkan kepada yang makan upah, yang ambil duit daripada daripada pengupah tu. Betul tu. Hidup tak tenang tau. Hidup memang dia orang tak tenang, Umi. Betul. Sahabat bukan, saya rakyat Malaysia lah. Saya mewakili, saya bukan ceplos, saya bukan ambil upah daripada mana-mana, tapi saya mewakili seluruh rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat, kita nak kerajaan hari ini, yang ada hari ini, kekal korang. Kita nak kerajaan yang ada hari ini kekal. Kerajaan dah cukup baik dah. Sebab apa saya tengok kerajaan hari ini dimaki hamun. Diupah, suruh ada setengah-setengah yang mengambil upah tu, ambillah 1,700, ambillah 2,000, ambillah 5,000, pergi bahan kerajaan, pergi kutuk kerajaan. Sedangkan kerajaan hari ini memang kerajaan terbaik korang. Kerajaan terbaik. Macam apa pula Ruki? Tak betul. Saya cerita benda yang betul. Hari ni kerajaan dah baik kena maki sebab bukan itu dia orang bangkit ambil upah tu. Ada orang bayar 1,700, ada orang bayar 2,000, ada orang bayar 10,000 pun ada korang. Sahabat-sahabat. So korang sahabat-sahabat yang jangan terpengaruh. Rakyat Malaysia jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Rakyat Malaysia jangan terpengaruh. Dia ni bos. Sahabat so jangan terpengaruh puak-puak yang PAS dia upah. PAS dia upah budak-budak dia, Bersatu dia upah budak-budak dia, dan juga ada pihak ketiga dia ambil upah dia upah kepada budak pergi serang. Walaupun kerajaan buat apa pun, awak buat fitnah. Contohnya kerajaan bagi BRIN, kerajaan bagi SARA. Ada saya setengah tu yang mengambil upah. Sahabat-sahabat, SARA dia kata kerajaan dah bagi SARA setiap bulan rakyat dapat tahu. Setiap bulan rakyat dapat masuk 100-200 tiap bulan. Tapi pihak pembangkang yang makan upah dengan pembangkang ni, sahabat-sahabat, dia pergi maki tak bagus. SARA ni paling bodoh di Malaysia. Astagfirullahalazim. SARA, dia kata mai kasih tu paling bodoh di Malaysia. Masya Allah. Ada juga budak macam, sedangkan dia dapat SARA tau. Kau ni fitnah boleh. Mana saya dah fitnah? Ada tau. Ada yang hidup Rafizi. Alamak, janganlah Mr. Ju. Mr. Ju, janganlah macam tu Mr. Ju. So ada setengah tau. Sedangkan dia dapat 100-200 setiap bulan. Tunjuk IC, pergi ambil beras, dapat imbuhan daripada kerajaan, dapat bantuan daripada kerajaan, tapi hari ini dia pergi maki hamun. Astagfirullahaladzim. Malah nak layan mama. Jom kita sama-sama masuk bersama. Janganlah Mr. Ju. Bersama tu tak boleh pergi tu. PKR pukul 16 tak. PKR semakin kuat sekarang, sahabat-sahabat. PKR semakin kuat sekarang. Boleh sahabat-sahabat. So korang macam mana nak pertahankan? Mana bukti dia orang makan upah? Ada banyak dia orang dapat. Awak boleh cari sendiri, sahabat-sahabat. Banyak sangat berita-berita pun dah buat keluar dah sekarang sahabat-sahabat. Cetong tak habis-habis lagi. Jangan korang rakyat Malaysia jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang, puak-puak yang yang kecewa.
Kecewa. Jangan lupa support baju bersama, sama-sama naikkan Malaysia. Alamak, Mr. Ju. Uh, Bersama tak boleh Jangan Mr. Ju. Saya tak izinkan awak pakai baju bersama. Kena pakai baju madani, Mr. Ju. Baru mana pula yang menyalak ni? Bukan menyalak, saya nasihatkan kepada awak-awak rakyat Malaysia jangan terpengaruh dengan bersama, jangan terpengaruh dengan puak-puak yang kecewa, jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang. Puak-puak pembangkang sekarang sudah berpecah korang. Sudah berpecah. Sebab apa? Sebab dia hanya hidup madani, hidup Najib dah penjara lah, Mr. Ju. Mr. Ju, Najib dah masuk penjara. Dia makan rasuah banyak, Mr. Ju. Sabar. Boleh sabar. So, saya nak bincang macam mana kita perlu menangkan kerajaan madani. Walaupun tanpa UMNO korang. Macam mana kita perlu mempertahankan kerajaan madani walaupun tanpa UMNO. Sabar. So, perkara ni senang saja korang. Kau ni baru bukan. Saya bukan baruah PKR. Saya bukan baruah amanah. Saya bukan baruah. Saya hanya baruah rakyat Malaysia. Saya hanya baruah rakyat Malaysia. Sebab apa? Saya sebagai saya mewakili rakyat Malaysia. Saya nak negara kita ini negara yang aman. Macam hari ni. Kerajaan yang ada hari ni memang dah aman, dah baik dah. Ekonomi bagus, ringgit baik. Korang nak apa lagi ni korang? Imbuhan bantuan kerajaan yang banyak kau seorang je rakyat Malaysia. Iyalah, saya sebagai mewakili rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mewakili saya. Dia latih saya untuk mempertahankan kerajaan yang baik hari ini. So sama-sama kerajaan yang baik kita perlu sokong. Ya ke aman? Ya, aman. Saya buka pintu ni bangun pagi tadi. Masya Allah. Jumaat yang baik ni memang bincang macam mana Melayu perlu bersatu, bukan banyak parti. Ya, betul. Kita bincangkan hari ni. So, macam mana orang Melayu perlu bersatu korang? Walaupun banyak parti hari ni. So, dengar ni. Orang Melayu, orang Islam, awak dengar betul-betul. Jangan cukup-cukup lah jadi Melayu yang taksub. Jadi orang Melayu yang takut. Orang Melayu jangan takut orang. Orang Melayu jangan takut untuk menyokong Perdana Menteri PMX. Jangan takut korang kena bersatu padu. Cukup-cukuplah bersama dengan PAS. Cukup-cukuplah bersama dengan bersama. Cukup-cukuplah bersama dengan Bersatu tu. Cukup-cukuplah bersama dengan Tun Mahathir tu. Korang kena, orang Melayu, orang Islam jangan takut untuk menyokong kerajaan yang ada hari ini. Siapa kerajaan PAS? PAS tak boleh, Mak PAS tak boleh. Orang Melayu ni kena bersatu, kena menyokong kerajaan yang ada hari ini. Terbukti. Terbukti kerajaan yang ada hari ini memang dah terbaik korang. Korang percayalah cakap saya. Korang percayalah, kerajaan yang ada hari ini dah cukup baik. Korang nak apa lagi? Jangan merosakkan kerajaan yang ada hari ini. Korang kena pertahankan kerajaan hari ini. Boleh ke tak boleh? PAS terbaik. Kat mana terbaik, kat mana PAS tu terbaik? Kerajaan hari ni dah cukup baik dah. Awak nampak tak? Orang Melayu yang banyak kerja kerajaan, kerajaan hari ni dah menaikkan gaji dia korang. Kerajaan hari ni dah naikkan gaji. Kalau kerajaan dulu, UMNO jaga kerajaan dulu.
Allahu Akbar, tak naik-naik gaji. Muhyiddin Yassin jaga sekejap, tak naik juga gaji. Sampai Anwar Ibrahim, pejuang rakyat. Hari ni UMNO, kerajaan hari ni dah naikkan gaji. Betul tak korang? Banyak tahu. 15 ke 30% kerajaan hari ini dah naikkan gaji sekarang. Rafizi the best, mana ada. Cukup-cukup lah yang Rafizi tu. Kami nak PN tak ada rekod pelik. Ya, Perdana Menteri PMA tak ada rekod yang pelik-pelik tu korang. Sabar tak kerajaan PMA bersih korang. Itulah dia boleh jadi Perdana Menteri. Naik gaji. Iyalah. Terbaik. Betul tak korang? Ni siapa yang kerja kerajaan? Naik tak gaji korang? Cikgu saya tengok. Saya tengok seorang cikgu tu dia tunjuk payslip dia. Kerja lama. Ya Allah, gaji sampai 8,000. Gaji cikgu sampai 8,000. Sebab apa? Dah lama tertangguh. Datang Madani, datang PMA, dia naikkan gaji sampai 30%. Sabar-sabar. So, apa lagi korang? Nak apa lagi? Jangan terpengaruh dengan Rafizi tu. Jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang tu. Sebab puak pembangkang dia nak kuasa saja. Dia orang nak duit saja. Pihak pembangkang dia bukan untuk berjuang untuk rakyat korang. Sebab apa awak tengoklah, PAS dengan Bersatu dah beraduh dah. Apabila tak ada kuasa, apabila Bersatu tak ada kuasa, dia buat apa? Dia nak tendang lah. Dia bergaduh sama-sama sendiri. Sebab dia bukan berjuang untuk rakyat. Rafizi tu bukan orang... Bukan. Rafizi tu dah jadi bersama sekarang. Kesian Rafizi. Sebab 8 tahun nak cari tapak hospital, tapak kandang. Masya Allah. Itulah masalahnya. InsyaAllah tapak hospital, Alhamdulillah zaman PMA ni dapat dah. Kalau dulu tapak hospital tak jumpa-jumpa. Hari ni tapak hospital dah jumpa dah. Zaman PMA ni dah bagus dah. Sabar-sabar. Rafizi keluar sebab kena kencing. Bukan. Rafizi keluar dia kecewa. Sabar-sabar. Terima kasih DJ. Rafizi keluar dia kecewa. Dia kecewa dengan dia kalah dengan dalam pemilihan parti. Dia tak dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Dia kecewa, dia keluar. Ini orang kecewa, korang tak boleh sokong korang. Orang kecewa macam Rafizi, korang jangan terpengaruh, jangan sokong, jangan masuk dia punya nanti dia. Apabila dia duduk dalam parti dia nanti, apabila dia kalah, dia akan keluar juga nanti. Sabar tak? Tak boleh. Rafizi tak boleh. Kau kat mana ni? Macam mana minta... Pembangkang... ya, betul. Pembangkang dia orang bukan berjuang untuk rakyat korang. Dia hanya jaga perut dia je. Dia orang hanya jaga perut dia saja korang. Orang macam ni kira baca tentang politik. Saya bukan cerita, saya sebenarnya seladang saya memang tak pandai pun bercakap, tapi saya nak bantu biar rakyat Malaysia ni sedar. Jangan terpengaruh dengan puak-puak pembangkang, jangan terpengaruh dengan puak-puak yang kecewa. Sabar-sabar. Jangan terpengaruh dengan PAS. Jangan terpengaruh dengan pembangkang. Sebab apa? Dia orang hanya kejar duit saja. Kau nak jadi... Bukan. Saya nak rakyat Malaysia tu faham. Jangan sokong... siapa? Rafizi tu. Rafizi tu orang yang kecewa korang. Dia kalah. Sebagai timbalan PKR. Itulah dia lari sama-sama. Dia tak ada jawatan. Itulah dia lari sama-sama. Dia tak ada jawatan. Sama-sama. Itulah dia lari, dia pergi tubuh parti Bersatu. Bersama. Itu tak boleh sekarang. Berapa sen dapat duit? Mana ada? Tak ada. Percuma saja.
Masa PS jadi pembangkang boleh pula pecat. Yelah, dulu saya pun yakin saya pun dulu yakin sahabat-sahabat. Saya dulu yakin Rafizi ni lah bakal menjadi Perdana Menteri menggantikan Anwar. Tapi dia orang Rafizi dia sebab apa? Sebab dia kecewa. Dia memang tak layak lah. Memang tak layak dia kecewa. Apabila dah tak ada jawatan. So itulah dia lari pergi tubuh parti bersama sahabat-sahabat. Rakyat tak sokong PMX. Mana ada Saiful. Rakyat ramai sokong PMX tau. PMX paling besar tau ting dia. Cerita sikit Nik Zawawi. Dah cerita dah hari tu. Nik Zawawi tu inilah masalah kepada puak-puak PAS. Sahabat inilah masalah kepada pemimpin-pemimpin PAS. Sahabat Dia nak maki hamu PMX, dia nak buruk-burukkan Perdana Menteri, dia nak buruk-burukkan kerajaan. Dia tersasar, terbekok dia punya lidah dia pergi buruk-burukkan sahabat Nabi. Itulah asyik nak buruk orang je kerja dia. Itulah masalah kepada pemimpin-pemimpin PAS. PMX terus meneraju Malaysia, insya-Allah. So macam mana PMX? Kau takut nanti Pa tutup kedai judi ke? Bukan, Acik. Acik Badro Acik Badro bukan. Pa memang dia dah lari dari perjuangan dia. Setelah Tok Guru ni Aziz tak ada, dia dah lari. Faham tak korang? Kau pandai cakap ke ni? Setelah Tok Guru ni Aziz tak ada, dia dah lari dari perjuangan dia. Betul, iya. Sahabat-sahabat, yang duduk dalam PAS tu semua nak duit je. Semua nak jawatan je. Nak income masuk puluhan ribu setiap bulan. PS better. PMX letak jawatan. Tak boleh. Jangan letak jawatan PMX. Teruskan. Sebab apa? Rakyat memang dah rasa kebaikan dia. 3-4 tahun ni rakyat memang rasa nikmat dia, sahabat-sahabat. PMX terbaik. Selagi orang lama BM bertanding, lagi itulah Malaysia akan jahanam. Aku PAS ada masalah ke? Tak ada masalah. Jangan sokonglah PAS. PAS dah lari perjuangan dia dah lari PAS sahabat. Rafizi pun dah lari perjuangan dia. Kejar jawatan semua tu. Puak-puak pembangkang memang kejar jawatan saja, sahabat-sahabat. Boleh? PAS Hadi rosak rumah. Ya, betul. Saya setuju sangat. Betul ke rakyat dah rasa nikmat? Ya, betul sangat. Yalah, setiap bulan dapat bersama pula. Tiap-tiap bulan dapat SARA. Betul tak korang? Siapa dapat SARA dekat sini? Siapa dapat SARA? Tiap-tiap bulan dapat tau. Cakap pun tercung-acung. Alamak. Yalah, saya ni orang kampung. Tapi nak perbetulkan. Sebab apa? Saya tengok ramai sangat orang memburuk-burukkan kerajaan. Apa salahnya saya mempertahankan kerajaan hari ni? Sahabat-sahabat. Bukan penjilak. SARA tipu. Cukup lah 100 setiap bulan. Ada orang dapat 200 setiap bulan tau. Bukan setahun sekali tau. Setiap bulan. 100 setiap bulan, sahabat-sahabat. Sokong PAS auto bebar. Betul. Sahabat-sahabat, nak apa lagi korang? Padu je. Bukan saya jilak. Ini benda yang realiti. Saya tak ada kaitan pun dengan PKR. Saya tak ada kaitan pun dengan kerajaan Madani. Tapi saya seronok dengan kerajaan Madani. Tapi saya nak kerajaan Madani PMX kekal. Itu saja korang. Tanpa bayaran korang. Berapa dapat? Itulah awak. Buat pembangkang kalau dia tak ada duit, memang dia lari lah. Tak nak buat kerja dah, sahabat. Tapi kita orang, saya mewakili rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia, sahabat-sahabat.
Hai, saya mewakili 30 juta rakyat Malaysia. Saya nak kerajaan hari ini kekal. Itu saja. Buka kotak ayah saya sekejap aja ni korang. Boleh? Buat gigi. Itulah dia orang ni. Puak-puak pembangkang, dia tak ada hujah, tak ada apa, dia tengok. Gigi rosak lah, apalah. Mana mabuk? Saya betul lah. Hari-hari itulah awak. Boleh tak korang kekalkan kau je yang nak rakyat? Mana ada, akak. Ramai orang nak tahu. Buka kotak, kami nak sokong kenyataan kau ni. Tak, saya nak sekejap je. Kalau buka kotak jadi lama korang. Kejap lagi kena jolok duit lah ni. Tak ada. Ramai orang nak bagi juta-juta pun kita orang tak layang Sebab apa? Saya mewakili 30 juta rakyat Malaysia. Han orang yang betul buka kesokok. Buka. Ya Allah, jejaka purba. Awak ni memang purba betul lah. Memang purba lah awak ni. Kerajaan dah elok dah. Tengok ekonomi. Ya awak tengoklah ekonomi. Baik ke tak baik? Sabar. Saya nak tanya ni. 68 orang dekat sini. Macam mana ekonomi sekarang? Bagus ke tak bagus? Cuba jawab. Ekonomi sekarang kau orang nampak bagus? Baik. Nampak tak? Ada yang jawab baik. Bagus. Nak apa lagi ni korang? Ringgit macam mana korang? Ringgit hari ni okey ke tak okey? Daripada zaman Najib, daripada zaman Anwar ni, ringgit okey ke tak okey? Cuba korang bezakan. Okey. Terbaik tu. Iya. Nak apa lagi korang? Cukup-cukup lah pergi maki hamu kerajaan ni. Nak apa lagi korang? Best sangat. Nampak tak? Najib lagi, mana ada? Najib lagi teruk tau. Dia ropak banyak duit tau. Korang jangan terpengaruh dengan Najib, dengan UMNO, jangan pengaruh korang. Jangan terpengaruh dengan UMNO, jangan terpengaruh dengan Najib. Hanya awak sokong saja kerajaan yang baik hari ini. Awak terbukti tengok ekonomi bagus. Sabar saya. Iya, Azrai. Nak apa lagi korang? Jangan terpengaruh dengan Rafizi tu. Rafizi tak boleh korang. Jangan terpengaruh. PS tak apa. PS terbaik. Awak tengok bukti yang ada hari ni. Saya nak tanya ni. Sabar kalaulah PS jatuh, kerajaan jatuh, agak-agaknya korang ada lagi tak SARA? Agak-agak ada lagi tak apa lagi? STR. Agak-agak saya jamin sahabat-sahabat. Kalaulah kerajaan Anwar Ibrahim PMX jatuh, SARA akan dimasukkan. STR akan di Padang. Tak ada terus nanti. So, korang jangan macam tu korang Bukan riak. Saya cakap ini betul ni. Jangan marah. Tak ada SARA PMX yang buat korang. Korang jangan kelirukan sabar SARA adalah kerajaan PMX yang buat. Ini fakta. Siapa yang kata Najib buat, dia orang salah. SARA tiru. Bukan. Bring tu dia bagi macam STR. Itu bring. Sabar-sabar. Itu STR. Saya memang, STR tu macam Najib. Sabar-sabar. Tapi SARA tu kerajaan Madani yang buat. Setiap bulan awak dapat. Boleh faham tak korang? Kerajaan baru kopi. Bukan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, saya jamin sahabat-sahabat. Kalaulah
kerajaan hari ni tumbang, Sarah akan, saya jamin lah, tak ada Sarah dah. Nanti awak akan menyesal. Dulu ada juga Sarah. PMBI bagi setiap bulan. Tiba-tiba naiklah kerajaan PAS. Dia tak reti nak meretah. Pelabur semua dah lari. Sebab apa? Apabila kerajaan PAS naik, Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Sabar-sabar. Pelabur lari, sabar-sabar. Pelabur yang frank kepada Anwar Ibrahim. Alamak, kerajaan Islam PAS naik ni. Kita lari. Sabar-sabar. Iya, abang. Iya. Apabila pelabur lari, PAS tak pandai cari duit. So, alamak, macam mana kita nak potong ni? Kita potong Sarah setiap bulan. Sebab apa? 15 bilion tau. Sarah dengan SDR 15 bilion kerajaan belanja untuk rakyat. So, diorang akan potong, sahabat-sahabat. Awak terbukti dekat Terengganu korang. Betul je. Terbukti dekat Terengganu. Apabila dulu Barisan Nasional menang memerintah Terengganu dulu, sahabat-sahabat, Barisan Nasional dia bagi apa? Dia bagi dana raya setiap tahun. Dana raya setiap tahun. Setiap tahun nak raya je ada 300, 400. Ini Terengganu apabila PAS pegang, PAS rapah kerajaan, sahabat-sahabat PAS rapah kerajaan Terengganu, hari ni dana Terengganu ada tak? Dana raya Terengganu ada lagi tak hari ni? Menangi orang Terengganu, sahabat-sahabat. Ya, PAS menipu kuat. Menangi orang Terengganu. Dana nak raya dulu dapatlah juga. Baru tengok bagusnya kerajaan Barisan Nasional dulu. Dapatlah juga 400 setiap setahun untuk raya, dapat dana raya. Tapi hari ni di bawah Samsuri sebagai Perdana Menteri nanti, dia buang semua dana raya nanti. Dia buang semua dana raya. Dia pergi buat apa? Dia pergi beli bangunan. Letak sokong PMA. Bagus korang. So korang jangan terpedaya. Rakyat ada target tahun ni. Kita akan gulingkan PH. Tak. Rakyat dah sokong. Tengok kerajaan. Ya betul. Anip kerajaan teruk dulu. Awak tengok ni. Siapa kata bagilah, ada orang duduk minta merayu-rayu, bagilah PAS pulak. Bagilah PAS pulak jadi Perdana Menteri. Jangan terpengaruh korang. Korang jangan terpengaruh. PAS tak pernah jadi Perdana Menteri. Apabila dia jadi Perdana Menteri nanti, habis rosak negara korang. Sahabat-sahabat Jangan terpengaruh. Sebab apa? Sebab dulu dia pernah jadi kerajaan. PAS pernah jadi kerajaan bersama dengan Muhyiddin Yassin. Itu pun dia kerajaan curi. Kerajaan tebuk atak orang. Kerajaan tebuk atak. So, dia buat apa tahu? 33 bulan, rakyat merepak orang. Rakyat hilang pekerjaan. Zaman PAS meretahlah masjid tutup orang. Jauhi walau. Ya betul. Cukup sampai. Bukan. Ada hati. Sabar. Ada hati. Apa pula DAP bagus lah. Awak ni tak habis-habis dengan DAP Abang Ismail. DAP paling bagus tahu memerintah. Sabar. DAP paling bagus memerintah tahu. Awak tengok dekat Penang tahu. Dekat Negeri Sembilan tahu. Tak boleh buka kotak nanti, lambat nanti. Saya sekejap aja ni. Saya ambil 1 jam ke 2 jam saja. DAP terbaik korang. Awak tengok DAP paling bagus tahu. Ni awak sikit-sikit DAP amdak. Apa benda lah korang ni? Orang Melayu jangan takut tahu. Nak undi DAP.
nak undi Pakatan Harapan. So saya harap orang Melayu jangan takut. Bagi tahu semua rakyat-rakyat dekat Malaysia ni, undi PS saja. Macam mana cara nak menang ni? Walau otak beku, betul. Macam mana cara nak menang ni korang? Ni kepada orang-orang PS, orang-orang Pakatan Harapan, macam mana nak menang ni PRU16 ni? So saya nak bagi formula kepada awak-awak. Saya nak bagi formula kepada awak-awak. Senang saja. Kerajaan PS dia dah menang 82 parlimen. Betul tak korang? PS, Pakatan Harapan, PKR dan juga DAP dan juga Amanah, dia ada 82 kerusi. So kena buat kerja. Sabar-sabar. Ini kepada orang PS. Kena buat kerja daripada sekarang. Sabar-sabar. Pertahankan kerajaan tempat awak tu. Contohnya dekat Tambun. Dekat Tambun pertahankan. Macam mana nak pertahankan dekat Tambun tu? Turunlah bantu jumpa rakyat. Jangan tunggu rakyat pergi mengadu. Korang yang kena turun pergi rumah ke rumah, pergi tanya khabar rakyat. Ada ke rakyat tak makan lagi? Yang mana belum daftar, yang mana belum dapat SARA, tolong daftarkan. Biar dapat SARA. Sabar-sabar. Itulah cara dia. Kekalkan. So, apabila nak menang, 82 tak cukup korang. 82 tak cukup. So, korang kena buat apa? PS kena dah latih dah. Pergi rampah kerusi-kerusi boleh menang. Pergi rampah kerusi-kerusi boleh menang. So, kerusi mana? Kerusi PAS. Contohnya dekat Perkhidmatan Paus. Contohnya dekat Titiwasa. Korang kena pergi buat kerja korang. Contoh mana lagi? Dekat Jasing. Dekat Muar. Korang kena tumpukan korang kena tumpukan 33 kursi. Kalau 82 kekalkan, 82 kekalkan dan juga rampas 33 kursi lagi. Sahabat-sahabat, tempat yang boleh menang. Macam mana? Cara sama je. Pergi jumpa rakyat, bantu rakyat. Yang mana perlu bantu. Yang mana belum daftar SARA, pergi daftar SARA. Yang mana belum daftar STR. Sebab apa? Rakyat, dia nak hanya kos sara hidup dia. Sabar-sabar. Sara hidup dia tu contohnya dapat 100 tiap-tiap bulan kerajaan bagi. Dia orang seronok. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Dia orang akan ingat sampai bila-bila. Allahu Akbar. Zaman PMX ni aku dulu tak pernah dapat RM100. Sabar-sabar. Tapi zaman PMX ni semua orang dapat RM100. Sabar-sabar. So dia orang pergi. InsyaAllah boleh menang korang. So apabila PS menang 115 kerusi, sahabat 115 kerusi, dia tak bergantung dah dengan UMNO. Dia tak bergantung dah dengan parti-parti lain korang. Dia akan jadi dominan parti dia sendiri. Kekuatan tu 115 tu kekuatan kepada PS. Barulah PS boleh buat semua apa yang dia nak buat. Contohnya nak buat UEC lah, Aura lah, apa-apa yang dia boleh buat. So dia boleh buat. Tak ada bantahan daripada mana-mana tempat, mana-mana parti. Contoh hari ni dia ada bantahan daripada UMNO. Kan? UMNO kan dia gabungan lain. Dia gabung sekejap saja. So itulah PMX dia berhati-hati. Tak boleh suka-suka hati nak buat. Dia kena jaga hati Barisan Nasional juga korang. Boleh faham tak korang? Boleh tak? Ini kepada penyokong-penyokong PM pergi buat kerja. Kalau korang nak kerajaan PS menang, korang sendiri kena pergi buat kerja. Kalau pandai buat live, pergi buat live. Sabar-sabar. Kalau pandai, kalau kampung-kampung jumpa tu, pergi cerita kebaikan PS. Asyik-asyik merengek, sabar
Contohnya macam Rafizi kalah perjuangan, pemilihan parti, lari daripada perjuangan. Itu tak boleh korang. Ni ada setengah-setengah orang dia merengek. Sabar-sabar. Nak berjuang untuk rakyat macam mana? Ni fikir untuk perut nasi je. Sabar-sabar. Boleh? Boleh tak korang? Saya dah pukul 9.06. InsyaAllah. Terima kasih korang yang sudi-sudi lepak-lepak. So, ada soalan tak korang? Yang kelakar. Itulah awak. Asyik-asyik. Cukup-cukup lah. Bertaubat lah tikus. Boleh. Kena buat kerja korang. Jangan. Ni kepada penyokong PH. Tak ada masa dah korang. Tak ada masa dah. Thank you bagi info. Tak ada masa. Korang sendiri yang sokong PH tu, korang sendiri kena pergi promote banyak-banyak untuk PH. Cerita kebaikan PH. Barulah boleh menang korang. Target 115. Barulah dia kerajaan kukuh. Anwar Ibrahim dapat 115. Dia jadi kerajaan dia sendiri. Tak ada kaitan dah dengan Barisan Nasional. Sabar PA kena buat kerja untuk menang PRU. Lepas menang cuti sampai... kami dah cerdik dah. Sabar kena buat kerja daripada sekarang korang. Hari ni menang, esok minyak turun. Dah turun dah minyak. Jebong 70. Sabar. Korang tak payah merengek korang. Kalau kita nak PMX terus kekal, korang kena berjuang juga. Kalau pandai buat live, pergi buat live. Kalau pandai buat VTT, pergi buat VTT. Sabar. Yang mana boleh bercerita, pergi buat cerita. Terima kasih. Nasi lemak. Terima kasih. Bukan berbelit. Ini betul Seri Melati. Bukan berbelit. Saya memanglah tak pandai bercakap. Tapi bolehlah sikit-sikit. Tapi kita nak bantu kerajaan hari ni menang. Ni. Sebab apa saya tengok ramai orang kutuk kerajaan. Ramai orang kutuk PMX. Itulah saya keluarkan diri saya. Saya keluarkan diri saya. Saya nak bantu PMX. Saya nak bantu kerajaan. Saya nak sampaikan benda yang baik yang kerajaan buat. PA dah mana ada, insyaAllah. Akhirnya PAN nak rampai kerusi bersatu. Itulah. Dia orang dah gaduh dah, Afendi. Dia orang tak boleh diharap. Sabar. Tahniah cemerlang gemilang terbilang. Ya betul Baharudin. Tak betul pun Melayu. Orang Melayu, nasihat saya, orang Melayu jangan terikat. Sabar Orang Melayu jangan terikat dengan PAS. Jangan terikat dengan bersatu. Jangan terikat dengan Tun Mahathir. Jangan terikat. Aku terikat tak boleh. Jangan terlalu taksub dengan pemimpin-pemimpin tu. Sabar. Sabar Korang kena fikir baik-baik. PRU 16 perlu bersatu dengan kerajaan yang ada hari ini. Pertahankan kerajaan yang ada hari ini. Korang kena bersatu padu. Boleh tak korang? Kena bersatu padu. Sebab apa? PS tu kau je lah ganti PMX. Kami undi kau. Alamak Mak Pik. Terima kasih Mak Pik sudi singgah-singgah. Sebab puak Ya insyaAllah. Cukup lah So PMX dah bawa Islam yang baik dah korang. Tak mau dah. Bagus. Tak cukup. Tolak PAS. Tolak Barisan Nasional. Adakah Barisan... Saya nak tanya, siapa orang Barisan Nasional dekat sini? Ni orang Barisan Nasional, cukup lah. Barisan Nasional tak boleh bangkit dah korang. Barisan Nasional dah tak boleh bangkit. Ini bukan zaman awak. Cukup. Mari bersama dengan PH. Walaupun anda daripada ahli UMNO, ahli Barisan Nasional, bagi undi kepada PH. Boleh tak korang? Pada PH. Boleh tak korang?
Cukup-cukup sebab apa? UMNO tak boleh naik dah, tak boleh bangkit dah. Percayalah cakap saya. Tahniah DAP bersih cakap. Betul. DAP baik korang. Awak ni baruah DAP. Bukan baruah DAP. Saya ni baruah rakyat. Sebab apa? Saya sebagai rakyat Malaysia, saya mewakili 30 juta rakyat Malaysia. Saya nak kerajaan hari ini kekal. Boleh tak orang? Bersama pilihan tepat mana ada. Bersama tu dia hanya pengacau. Tak boleh pergi ke mana. Jangan terpengaruh. Jangan masuk parti bersama korang. Dia orang tak ada hala tuju. Nanti kalau ada pertandingan jawatan pula dalam bersama nanti, Presiden kalah. Presiden dia kalah, dia merajuk dengan pengundi-pengundi bersama, dia pergi tubuh kerajaan parti baru pula. Siapa tahu tak? Macam tu korang. Apa hala tuju PS? Abang Mansur, hala tuju PS jelas. Abang Mansur nak bawa Malaysia Madani. Dah bawa dah. Tiga tahun ni awak boleh nampak dah. Dia nak jaga rakyat betul-betul. Awak tengok. Bantuan-bantuan kerajaan memang banyak sangat. Penganggur dah turun dah. Awak tengok ni. Kerajaan PS di bawah Perdana Menteri PMA Anwar Ibrahim. Dia sebut dah dulu. Mula-mula dia ambil saja. Dia kata nak noktahkan miskin tegar. Hari ni miskin tegar dah tak ada korang. Sebab apa hari ni rakyat Malaysia tak lapar? Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia hari ni dapat 100 tiap-tiap bulan. Yang mana miskin-miskin dapat. Siapa tahu? 100, 200 tiap-tiap bulan. Maknanya walaupun gaji tak dapat lagi, dia orang boleh pergi ambil beras. Dia orang boleh pergi ambil telur. Siapa? Maknanya kecurian pun dah kurang dah. Boleh faham tak korang? Penjara. DAP lebih baik. Ya. Aslam. Boleh Boleh. Saya sebenarnya tak ada kaitan pun dengan mana-mana parti politik. Tapi saya tengok, alamak, kenapa Rafizi buat parti baru? Kenapa ramai orang pergi maki hama PMX? Kenapa orang pergi kata tak bagus kepada kerajaan hari ini? Itulah saya keluarkan diri saya. Saya nak bantu kerajaan yang baik hari ini. Terpaksa saya kena buat live. Terpaksa saya kena buat posting-posting dekat TikTok, dekat Facebook. Sebab saya nak bantu kerajaan yang baik hari ini. Boleh? Bukan penjila. DAP. Abang Ismail. Kesian Abang Ismail. Saya letak tonggak di luar rumah tak hilang. Badarudin Bagus. Nampak tak? Maknanya rakyat hari ni, alhamdulillah, kemiskinan tu dah turun dah. Bukan tak ada. Dah turun. Sabar. Terbaik bro. Ya, terima kasih. Abdul Kepada yang baru masa, selamat datang, selamat menejah ke Amrino. Kita setiap hari Jumaat kita akan berbicara tentang kuliah politik. Nak pilih mana? Nak pilih mana? So saya harap korang semua cukup-cukuplah memilih ni kepada orang Melayu, orang Islam ni. Jangan takut nak undi DAP. Jangan takut nak undi Pakatan Harapan. Sebab apa? Pakatan Harapan inilah yang boleh membawa harapan kepada rakyat. Bagilah 5 tahun lagi kepada PMX. InsyaAllah awak boleh nampak. Seronok betul lah kata Amri tu. Sebab seronoknya duduk dalam negara Malaysia ni. Rakyat tak lapar betul. Puak-puak Syiah je miskin. Janganlah macam tu. Saya pun sama lupa masuk duit. Satu beg tak hilang pun. Bagus. Terbaik PMX. Ya. Melayu ni yang rosak tu pergi menyokong orang yang tak betul. Itu yang merosak tu. Sokong PAS. Ni kepada orang PAS ni.
kepada orang PAS ni. Ni dengar ni, orang PAS ni. Awak dengar ni orang PAS ni. Sahabat-sahabat, you tahu tak pemimpin awak buat apa? Pemimpin awak, ahli parlimen, pergi maki hamun sahabat. Pergi maki hamun sahabat tahu. Parti PAS tak ambil tindakan pun kepada pemimpin tu. So, berdosa tahu kalau awak pergi undi PAS tahu. Berdosa tahu. Awak pergi undi PAS, pergi sokong PAS. Sebab apa? Parti PAS, dia tak ambil tindakan pun kepada yang pergi maki hamun sahabat. Iya. Awak terlibat tahu. Yang sokong PAS ni terlibat tau. DAP tak adalah makin hamun sahabat. Iya. Awak pergilah tanya ustaz awak. Saya tahulah sikit-sikit belajar dengan Tok Guru Ni Aziz dulu. Saya anak murid Tok Guru Ni Aziz tahu. Sama-sama. Berdosa tahu. Organisasi PAS, dia sebagai parti Islam se-Malaysia, apabila pemimpin dia melakukan kesalahan besar, apabila pemimpin dia melakukan kesalahan besar, pergi hina sahabat Nabi, dia tak ambil tindakan. Sahabat-sahabat, maknanya PAS, pemimpin dia suci, membuat apa pun, dia tak ambil tindakan. Sabar-sabar. Hai Baleha. So, selagi PAS tak ambil tindakan kepada Zawawi, salam suci ya. PAS tak ambil tindakan kepada Zawawi, awak tak boleh undi PAS tau. Jatuh berdosa. Kalau awak pergi undi PAS, jatuh berdosa, sabar-sabar. Hukum dia. Boleh? Ni, orang PAS. Abang Leha. Tolak PAS seperti ajaran sesat. Sabar Iya, saya anak murid Tok Guru Ni Aziz lah. Apabila Tok Guru Ni Aziz tak ada, saya seorang PAS. Boleh tak? Abang Leha. Ni, cukup-cukup undi PAS kat Terengganu tu. Selagi dia tak pecat Nik Zawawi, korang tak boleh undi tau. Sebab sahabat Nabi tu dijamin syurga tau. Sahabat Nabi itu dijamin syurga. Apa ni? Sahabat Nabi ku. Astaghfirullah aslang. Iya. Sahabat Nabi tu suci tau. Ni Zali. Haram tau. Berdosa tau. Munipah tau. Sebab apa PAS tak ambil tindakan kepada Nik Zawawi. Orang apa kena pecat. Macam ni perangai kera dapat bunga tu. Saya jahil ke awak jahil? Saya anak murid Tok Guru Ni Aziz tau. Kita orang belajar dengan Tok Guru Ni Aziz tau. Tok Guru Ni Aziz dah pesan dah dulu. Tok Guru Ni Aziz dah pesan dah. Dia kata kalau PAS ni tak saya bawa Islam. Kalau PAS ni tak saya bawa Islam, nanti orang lain ambil Islam daripada PAS, dia kata. Itulah Abang Mak Sabu keluar. Ramai orang-orang profesional dalam PAS keluar. Sebab apa? PAS tak nak bawa Islam dah. Sabar-sabar. Ramai orang dah keluar daripada PAS. Dulu Abang Mak Sabu tubuh parti baru.
Saya tak bohong. Sudahlah, nak lagi ni. Susah. Pihak berkuasa pula ambil tindakan tegak. Ya. Pihak berkuasa memang dia dah panggil dah. Ni PAS sendiri tu. Parti PAS sendiri tu. Kena ambil tindakan. Pecah, gantung ke apa ke. Ni tak ada. Tak ada. Mana pergi undang-undang dalam PAS. Pemimpin besar dia buat kesalahan. Jalan. Tak ada masalah. Kita maafkan. Dia dah minta maaf. Tak boleh korang. Kalau ramai keluar kenapa menang. Itu orang UMNO pergi undi dulu. Orang UMNO terpengaruh. Orang-orang Melayu terpengaruh. 3 juta ahli UMNO tu terpengaruh dengan fitnah PAS ketika itu. Itulah dia orang pergi undi PAS. Itulah PAS menang. Lepas ni tak ada lah. Lepas ni tak cukup 40. Caya cakap saya. Bukan pecacai. Saya bukan pecacai. Bukan. Saya nak tengok kerajaan ini lepas ni pasal. Jangan haraplah korang. Isu Nik Zawawi tu bukan kecil anak tau. Zali. Isu Nik Zawawi tu bukan kecil-kecil anak tau. Memang total kursi negeri Terengganu buat ikut suka hati mak bapak dia orang. Ya, Abang Leha. Lepas ni tak ada dah. Kemungkinan Kelantan jatuh. Terengganu mungkin 50-50. Sabar. Orang pijak Quran. Siapa pijak Quran? Itu orang kafir lah pijak. Orang kafir memanglah dia tak faham. Ni orang Islam. Ustaz PAS pergi. You cuba bayang. Mula-mula saya dengar tu panas tau badan saya. Kenapa ulama PAS ni pergi maki dia kata apa? First dia kata Saidina Saidina Abu Bakar tu bapak ceti. Allahu Akbar. Saidina Abu Bakar bapak ceti. Astagfirullah, mengirak bulu roma saya. Lepas tu dia kata Saidina Umar Al-Khattab tu pergi rampah orang perempuan kuat berzina. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Tapi saya tak puas hati. Bukan. Kau kan dah ulang-ulang dekat sini. Sebab tapi nyanyak dah. Ya. Tapi saya tak puas hati Abang Leha. Apabila saya tak puas hati, kena. Sebab apa? Ada orang potong-potong pendek-pendek kan. So saya tak puas hati. Saya pergi cari video yang 40 minit dia ceramah tu. Saya pergi dengar sendiri tau. Saya pergi dengar. Rupa-rupanya dia nak angkat siapa tahu? Dia nak angkat nama Tun Mahathir. Dia nak angkat nama Najib Tun Razak. Dia sebut juga nama Rosmah Mansur. Dia puji 3 orang ni. Lepas tu dia balung. Dia tahu tak? Dia balung Anwar Ibrahim. Sampai dia balung Anwar Ibrahim tahu. Dia fitnah Anwar Ibrahim dengan apa? Ada dalam video tu dia fitnah Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim main punggung. Astagfirullahalazim. Tapi Allah bayar cash kepada dia. Viral video dia tu. Masya Allah. Ramai sangat orang buat laporan polis.
Ramai sangat orang buat ustaz-ustaz, ulama-ulama yang benar pun nasihat dia. Pas sesak, pas tak guna, pas hina. Iya. Selagi dia tak ambil tindakan kepada Nik Zawawi tu, saya yakin PAS akan kalah teruk nanti. Dia tak akan dapat undi orang Islam. Ulama-ulama pondok, orang-orang pondok, dia tak akan dapat undi nanti. Saya yakin dekat Kelantan PAS akan jatuh. Sabar Dekat Kelantan PAS akan jatuh tau. Terengganu mungkin 50-50. Kedah 50-50. Kelantan mungkin jatuh. Orang Kelantan lain tau. Orang PAS ngaji faham. Yelah, kalau dia ngaji, yelah. Orang PAS sendiri pun marah tau. Kemungkinan dia, kalau PAS pusat tak ambil tindakan benda ni, BN takkan hidup dekat Terengganu. Dulu kata UMNO Kapi, sekarang naik level lagi. Sahabat dia tahu, you Saharing. Orang dah minta maaf, kau ada kuasa. Ya, memang betul dia dah minta maaf, memang betul. Saya setuju, saya sokong dengan dia. Tapi bukan sekadar dia minta maaf saja. Pihak PAS sebagai parti Islam, parti Islam terbesar dekat Malaysia, kena ambil tindakan undang-undang kepada dia. Bukan lepas macam tu saja. Sebab apa? Kalau benda kecil-kecil okey. Tapi dia sudah menghina sahabat Nabi. Amri ni PMA dah buka, saya tak ada orang bayar pun. Semerah padi. Saya ni mau Zahid hina malaikat tu dengan kau. Tak, dia bukan menghina, dia tersasar. Sangat balaci baca dia. Tak payahlah cerita pasal politik kau macam tu juga. Memang betul tak payah cakap. Saya bukan nak cerita sangat. Saya dah lama sebenarnya tak cerita pasal politik ni. Tapi sebab saya tengok fitnah terlalu teruk. Fitnah terlalu teruk. Ramai orang dekat TikTok, dekat Facebook duduk hantam Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri buat baik kepada rakyat-rakyat dia, tapi ada setengah-setengah. Sebab apa? Sebab ada golongan yang dibayar oleh pelobi, dana-dana asing dah masuk dekat Malaysia. Dia bagi peruntukan, dekat untuk menyebarkan fitnah, memburuk-burukkan kerajaan. Saya terpaksa buat apa? Saya terpaksa bangkit, keluar, buat live dan juga mempertahankan kerajaan yang ada hari ni. Sabar-sabar. Itulah Amrino, sabar-sabar. Bukan dapat duit. So, inilah saya nak jawab ni. Saya nak perbetulkan ni. Sebab apa? Sebab apa rakyat Malaysia dia terbagi kepada 3 golongan. Sabar-sabar. Rakyat Malaysia terbagi kepada 3 golongan. Pertama, golongan penyokong kerajaan. Boleh faham tak? Penyokong kerajaan. Kedua adalah pembangkang. Sabar-sabar. Ketiga, golongan yang makan duit. Dia dapat duit daripada dana asing. Dia dapat duit daripada ejen asing. Ada orang dapat 1,700, ada orang dapat 2,000, 5,000, 10,000.
Dia bergantung pada level-level dia tu. Yang dapat dana asing ni lah yang mengupah anak-anak dekat Malaysia ni dapat bagi duit. Dia kerja awak masuk room, pergi maki hamun Anwar Ibrahim. Salah satunya saya bongkar ni korang. Saya buka cerita ni. Awak pergi tengok dekat live ke, dekat mana-mana ke, dekat Facebook ke. Kalaulah berita Anwar Ibrahim, keluar berita Anwar Ibrahim keluar daripada dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, sabar-sabar, ada tak golongan yang datang maki hamun? Yang buat apa? Dia pergi tekan butang gelak. Kebanyakan kalau Anwar Ibrahim je, butang gelak tu terlalu banyak. Sebab apa? Yang butang suka tu bukan butang yang gelak tu, sabar-sabar, sebenarnya akaun fake, akaun palsu, sabar-sabar. Fikir yang guna dana asing kan. Itu dulu. Sekarang tak ada dah Abang Jamal. Itu dulu lah. Itu zaman Rafizi dulu. Ya dah keluar dah orang yang ambil duit asing tu. Faham tak korang? So itulah saya nak bantu Perdana Menteri perbetulkan keadaan. Boleh? Boleh tak korang? Yang like bukan like yang tekan butang gelap tu sebenarnya ejen asing. Jelas tak korang? Kau tak tahu tak payah sembang. Faham jelas. Boleh? Yang like tu, awak jangan keliru sahabat Yang pergi tekan butang gelap kepada Anwar Ibrahim tu adalah dia ada orang bekerja tau. 3 shift tau. 3 shift dia bekerja. Mana-mana Anwar masuk saja berita mana-mana, Malaysia Kini ke, Malaysia Gazette ke, mana-mana awak kena pergi tekan butang gelap. Pekerja-pekerja dia yang dibayar tu, boleh faham tak korang? Kalau ikut sebenar di bawah ni, kalau ikut sebenarnya penyokong Anwar ramai tau. Jangan terpengaruh dengan butang gelap tu, sahabat-sahabat. Boleh? Mabuk. Jangan terpengaruh tau. Apa pula memfitnah? Saya cakap benda yang betul tau. Penyokong rakyat Malaysia terbagi kepada 3. Satu penyokong kerajaan, satu penyokong pembangkang. Dia ada yang makan upah ni. Yang ambil dana daripada luar negara ni. Yang dapat dana daripada asing ni. Dia upahlah rakyat Malaysia, dia bagi kepada satu orang. Lepas tu satu orang ni dia akan handle lah, latih lah siapa-siapa. Dia buat satu macam cyber cafe. Cyber cafe tu siapa nak kerja, dia carilah kerja-kerja daripada pekerja-pekerja yang nak kerja ni. Okey, kerja kau hanya pergi like, pergi komen, pergi maki hamun Anwar Ibrahim. Itu kerja dia. Faham lah ya?
So, faham eh? So, jangan terpengaruh korang. Macam Anwar Ibrahim dapat dana judi ke? Tak tahu, tak boleh komen. Sebab tak ada berita. Parti PAH KP. Oh, betul. Mahathir dulu dia kata parti PAH KP. Betul. Itu Mahathir cakap. Betul. Macam Anwar Ibrahim. Woi, Natal demo mengapa-gapa pagi. Apa pula, Putra? Saya cerita benda yang betul lah, Putra. Dapat gaji belum, Putra? Dah dapat gaji belum? Pas Mahfirong bersatu gerakan Walau lebih jahat dari kaf. Astagfirullah. Aslan, janganlah macam tu. Walau pun dia terpengaruh tu. saya cerita benda yang betul ni, ada rekod lah. Ada Khaimuddin. Jangan terpengaruh tau. Awak pergilah tengok dekat page muka Anwar je mesti kena gelak. Itu kerja dia orang tau. Dia nak jatuhkan maruah. Dia nak rosakkan imej Anwar Ibrahim. Faham tak saudara? Dia bayar tau. Ejen-ejen asing tu bayar tau kepada. Iya. Korang jangan terpengaruh tau. Yang gelak-gelak tu bukan rakyat Malaysia tau. Akaun palsu. Anwar Kiliwak. Liwak dah bersih dah. Azwi. Mana ada? Anwar tak ada biadab kepada raja tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak betul. Itu konspirasi. Atuk. Konspirasi sampai sekarang pun awak masih. Hari ni menang, minyak turun. Dah turun. Semua betul. Walau, itulah dia. Tak betul. Fitnah. User Sijan. Lampu long. Tak betul. Kenapa hakim jatuh hukum kepada Anwar? Yelah, hakim tu Mahathir bayar tau. Orang Mahathir tau. Atuk. Terima kasih. Parti jalan. Itulah. Tak betul. Itu zaman zaman Atuk dulu. Dia tak nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dia reka cerita. Sabar-sabar Dia fitnah. Tapi Allah selamatkan dia daripada fitnah ini. Hantar wali Allah daripada Kelantan, Sultan Mahmud kelima, lepas Anwar Ibrahim. Masya Allah. Hebat Sultan Kelantan. Tabik Sultan Kelantan. Yang mana ya long. Sultan Kelantan tu dia lepas Anwar Ibrahim tau. Yang kata Anwar main-main ni, mana lagi hebat? Sebab Sultan Kelantan, saya lagi percaya kepada Sultan Kelantan daripada yang buat fitnah ni. Tu percuma, tunggulah insyaAllah. Okey, korang, kita dah pukul 9.45
40. InsyaAllah kita ambil masa lagi 10 minit lagi. 10 minit lagi. Ada soalan tak korang? Ada soalan tak? Dengar boleh percaya semana jangan sekali. Jangan awal lagi. Ya, saya ada kerja. Saya ambil masa sekejap aja Abang Leha. Betul ke walau... Astagfirullah. Janganlah Abdullah Ibrahim. Jangan jadi macam diorang. Ganu be air melambung. Itulah Abang Leha. Abang Leha kena buat live bongkar tahu. Apa kerajaan Terengganu buat. Abang Leha kena buat live bongkar cerita pasal Terengganu tu. Jangan Abang Leha yang kata Anwar Pula tu hang tangguhlah dosa. Ya, betul. Saya cerita benda yang betul lah. Kami dong. Molek ada Terengganu. Ni orang Terengganu. Saya sumpah penyokong hina sahabat Nabi masih menjadi hatu. Puteri Kayangan. Saya semoga doakan Puteri Kayangan tu makbul. Sumpah Puteri Kayangan makbul. Kalau betul tolong buktikan. Lah, banyak cerita-cerita dah keluar lah. Ada report polis. Kan? Dah ada report polis. Kamidon, awak ni terlambat bas lah. Kerja-kerja pada bayar bil mahal je. Itulah. Ya, insyaAllah. Abdullah Ibrahim PAH akan kalah teruk. Terengganu, Kelantan, Kedah mantap. Tak mantap. Dia akan kalah nanti. Okey, ada soalan tak? Saya last minute ni. Ada 8 minit lagi. Ada soalan tak korang? Kalau tak ada, saya nak imbas sikit. So, macam mana nak menang ni korang? Sebenarnya tak mantap mereka kami hina. Alamak, orang susah. Oh, itulah. So, saya harap macam mana nak menang ni? Macam mana nak menang ni? Itulah. Abang Azia Abang Azia. Tapi awak rasa Abang Azia, saya nak tanya Abang Azia. Kerajaan hari ni macam mana? Apa pendapat Abang Azia Syok? Kerajaan hari ni, PMA, macam mana? Awak kena tengok tau. Cuba komen Abang Azia. Sama je. Tak sama Abang Azia, awak tengok Abang Azia. Kerajaan hari ini dia buat apa? Dia ada bagi SARA. SARA tu memang terbaik bagi saya. SARA itulah yang menyebabkan orang miskin, orang yang dulu papa kedana, dia naik jadi okey. Sebab apa? Dia ada duit setiap bulan RM100. Dia jadi tak lapar. Faham tak korang? Dengan SARA kerajaan yang buat hari ni, sabar-sabar. Semua kerajaan bagi bantuan. Ya, memang betul semua kerajaan. Tapi awak kena ingat, hanya kerajaan Anwar Ibrahim saja yang buat SARA tau. Sebelum ni tak ada tau. Dulu dia bagi bering saja. Bering, KBSP. Tapi, ya, memang betul. Tapi bering tu dia bagi setahun berapa kali. Sama dengan STR. Tapi SARA dia dapat setiap bulan. SARA ni lah menyebabkan orang-orang yang dulu papa kedana dia jadi naik okey sikit. Sebab apa? Sebab dia ada duit dalam IC dia. Dia tak ada duit pun dekat cash, tapi dia bawa IC pergi mana-mana supermarket boleh ambil beras, boleh ambil telur. Sabar-sabar. Itu bagus, sabar-sabar.
Ini bagus. Ini zaman Anwar korang. Ini zaman Anwar korang. Bukan Najib tak buat dulu Muhyiddin tak buat dulu. Ismail Sabri tak buat dulu. Mahathir lagi tak buat. Ini zaman Anwar. Sabar-sabar. Sarah adalah zaman Anwar. Ya, guna IC lah bagus. Ya. Sabar-sabar. Ini zaman Anwar tau. Korang kena ambil tahu tau. Kalaulah Anwar jatuh, agak-agak Sarah ni ada lagi tak? Agak-agak Sarah ni ada lagi ke tak ada? Saya yakin. Sebab apa awak tengok dekat Terengganu. Dana Raya Terengganu sendiri pun dia orang hapuskan. Sabar-sabar. Boleh faham tak korang? Boleh? Abang ni bukan saja makan ledak. Hari-hari faham tak korang? So, jangan bagi cang. Dana raya cuma setahun sekali je dia orang hapus. Ya, abang leha. Dana raya tu setahun sekali. Dia orang boleh hapuskan. Dia kata apa? 300-400 ni bagi 2 minggu habis. Astagfirullah, menangis rakyat Terengganu tau. Ni, abang leha ni rakyat Terengganu tau. Dulu dapat juga. Tapi sekarang dah tak ada tau. Raya dah tak ada dah. Duit dana raya. Saya jamin. Sebab apa? Kalau PAS memerintah, siapa jadi Perdana Menteri? Samsuri jadi Perdana Menteri. Apabila Samsuri ataupun Haji Hadi jadi Perdana Menteri, sabar-sabar, pelabur lagi. Apabila pelabur lagi, ekonomi kita teruk. Sabar-sabar. So, apabila ekonomi kita teruk, so, dia yelah tak ada duit lah. Kerajaan dah tak ada duit. Jadi kacau bilau. Lagi teruk korang. Jangan bagi Itulah dia akan potong lah. Sarah 15 bilion STR dia akan hapus. Sabar-sabar. Ya. Pelabur paling tinggi tau 3 tahun ni. Ini tahun ni paling tinggi tau. Tahun lepas paling tinggi tau. Dekat 3 trilion masuk. Siapa bawa masuk? PMX lah. Sebab apa? PMX popular di dunia sana. Sabar-sabar. Jangan sabar. Ya Allah. Itulah awak. Asyik makan duit haram je awak. Mada. Itu jadi gelak hati awak tu. Kuling, Kedah, pelabur. Iyalah. Siapa bawa tu? Kerajaan pusat tahu bawa tu. Macam Johor. Kerajaan pusat tahu bawa tu. Kerajaan pusat tahu. Ni pada orang Kelantan. Ubahlah. Kalau orang Kelantan nak maju, bagi Pakatan Harapan memerintah. Saya jamin. Sebab apa? Kelantan tu strategik. Sebab apa? Dia sepadan dengan Thailand. So, Kelantan boleh jadi negeri berdaya saing nanti. Tapi syarat dia awak kena tukarlah pengurusan. Tukar kepada Pakatan Harapan korang. Boleh? Dah terbukti ke belum? Cuba. Ya Allah. Jangan mana. Boleh sama tak? Okey, kita dah ada lebih kurang 3-4 minit lagi korang. Pukul 10 kita tutup. So, jangan suka-suka jangan suka nak tukar Game Pass kalau kita tak sependapat saja terus anggap musuh jumuk betul. Ya, abang leha. So, saya harap orang-orang Melayu, orang Islam berubahlah pemikiran. Jangan terlalu jumuk. Jangan terlalu taksub kepada pemimpin. Sebab jangan terlalu taksub kepada parti.
Parti PAS. Sebenarnya Parti PAS sudah lari daripada perjuangan. Sebab apa? Tok Guru ni Aziz dah pesan dulu. Dia kata apa? Kalau pemimpin PAS tak nak bawa Islam secara yang betul, nanti orang lain akan ambil. Memang betul. PAS dah lari daripada perjuangan dia. Sekarang Islam yang dibawa oleh Perdana Menteri kita PMA ni lah yang bawa Islam secara betul dekat Malaysia ni korang. Betul tak sahabat? UMNO yang dah lari dari perjuangan bersama DAP. UMNO memang dah lari dah perjuangan dia. Dia tak boleh bangkit dah UMNO Alhamdulillah PAS terbaik. Alamak, kok manalah terbaik Apis. Teruklah awak ni. Jadi teruklah jumuklah. Betul lah kata Abang Leha tadi. Sama-sama. Boleh tak? So saya rasa setakat ini dulu. Ada soalan last? Ada soalan tak? Last. Ada soalan lagi tak? Oi, Islam apa yang dibawa Bukit Bintang apa dah jadi? TikTok dokong. Awak tak rasa ke Anwar bawa Islam yang betul? Rahmatan bil alami. Madani tu. Awak nampak tak? Peruntukan kepada Islam sangat banyak sangat awak tahu tak saya cerita ni. Saya cerita ni zaman pemerintahan Tun Mahathir sahabat You tahu tak? Ketika zaman Tun Mahathir dia tak nak Islam ni berkembang pesat dekat bumi Malaysia ni. Dia buat apa? Dia tarik saluran duit yang kerajaan salurkan kepada sekolah agama rakyat. Sahabat-sahabat, ni saya nak cerita zaman Mahathir dia tarik dulu ada kerajaan dia salurkan, mungkin saya tak pasti berapa, tapi zaman Mahathir dia tarik peruntukan kepada sekolah agama rakyat. Faham? Boleh faham tak sekarang? Ini zaman Tun Mahathir. Dia tak nak orang Islam ni berkembang, dapat dana, duit banyak. Sahabat So, apa jadi? Zaman Pak Lah naik, dia tak bagi. Zaman ni Pak Lah ni UMNO tau. Zaman UMNO, Pak Lah dia pun tak bagi. Zaman zaman Mahathir dia naik sekali, Najib pun tak bagi. Sahabat zaman Mahathir naik sekali lagi pun tak bagi. Sahabat-sahabat, zaman Muhyiddin pun tak bagi. Zaman Ismail Sabri pun tak sempat nak bagi. Sahabat-sahabat, apabila Anwar Ibrahim naik, sahabat-sahabat tahun pertama dia buat apa? Dia bagi balik sumbangan sekolah-sekolah pondok, sekolah agama rakyat tu, dia pulangkan balik. Sahabat-sahabat, maknanya 2-3 tahun ni sekolah agama rakyat dah dapat dah peruntukan. Mungkin untuk repair sekolah ke apa ke. Sahabat-sahabat, zaman siapa? Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat, PMA yang awak tak suka tu, sahabat-sahabat, sebenarnya yang memperjuangkan Islam. Sahabat-sahabat, boleh faham tak sahabat-sahabat? Puteri dia orang ni tak tahu. Dia makan upah memang tak tahu korang. Yang makan upah ni dapat 1,700, yang dapat 2,000, yang dapat 5,000, dia gelak hati dia. Dia gelak hati dia. Sebenarnya zaman PMA ni lah dia bagi banyak untuk umat-umat Islam. Dan juga dia bina masjid, dia bagi dekat masjid pondok-pondok, dia ubah sistem pondok. Sahabat-sahabat awak tengok dekat Kelantan banyak sangat PMA bagi sahabat-sahabat sahabat-sahabat. So inilah terbaik sahabat awak kena sokong lah.
PMA korang. Jangan terpengaruh dengan puak-puak yang menghina PMA ni. Kena boleh korang? Boleh? Okey korang, so saya rasa setakat ini dulu saya punya kuliah Jumaat hari ni. InsyaAllah kita jumpa Jumaat akan datang. Jumaat akan datang. So saya harap korang jangan puteri korang kena, kepada orang Melayu, orang Islam, kena berani berubah. Jangan takut korang. Korang kena berani berubah, jangan takut nak undi Pakatan Harapan. Sebab apa? Dulu awak dah pernah undi BN, UMNO. Dulu awak dah pernah undi PAS. So, apa salahnya saya menyeru kepada semua umat Islam, kepada semua orang Melayu, undilah Pakatan Harapan. Undilah DAP, undilah Amanah, undilah PKR korang. Sebab apa? Tiga parti ni sajalah insya-Allah boleh membawa kestabilan kepada negara kita. Sabar-sabar. Boleh sabar? So saya rasa setakat ini dulu. Yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang saya tersasul, saya mohon maaf dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di siaran langsung hari Jumaat depan, InsyaAllah bersama Amrino dalam rancangan kuliah politik bersama dengan Amrino. InsyaAllah. Bye-bye. Jumpa lagi.